korang pernah terfikir tak kenapa dalam sistem kewangan moden hari ini yang kaya pun tambah kaya, tapi yang miskin pula makin lama makin tersepit? Jadi mari kita saksikan satu senario ini. Bayangkan seorang pemuda nama dia Ali yang berasal daripada Sabah, baru bekerja di Kuala Lumpur, yang gajinya berasaskan RM3,000. Pada bulan pertama, Ali bayar bayaran minimum. Sara hidup beliau, Ali terpaksa ambil pinjaman peribadi berkadar faedah tinggi dan pakai kad kredit untuk tampung kos sara hidup. Pada bulan kedua, hutang beliau semakin lama semakin banyak. Rupa-rupanya, duit yang Ali bayar untuk tiap-tiap bulan tu bukan untuk settlekan hutang pokok, malah tapi habis bayar faedah atau riba semata-mata. Kesannya, Ali stres, aktiviti kerja merosot, dan kesihatan mental beliau juga terganggu. Ini bukan cerita rekaan kawan-kawan. Ini adalah realiti kesan riba dalam ekonomi kita. Dari sudut Islam, riba bukan sekadar transaksi haram, tapi ia adalah satu bentuk pengetahuan yang mematikan sifat sesama manusia. Iaitu manakala dari sudut saintifik dan sosiologi, kajian menunjukkan sistem berasaskan faedah bertindak sebagai parasite yang menyedut kekayaan daripada golongan bawahan dan mengumpulnya di tangan segelintir kapitalis. Akibatnya jurang ekonomi ini dalam masyarakat semakin melebar. Benda ini bukan sekadar teori. Kalau kita tengok data sebenar dalam negara kita, keadaan dia memang agak menakutkan. Cuba korang tengok data daripada Jabatan Insolvensi Malaysia. Tahu tak apa punca utama anak muda bawah umur 35 tahun muflis sekarang? Punca terbesarnya adalah gagal bayar pinjaman peribadi dengan hutang kad kredit. Kita semua dah tahu guru-guru ini menggunakan sistem faedah ataupun riba yang sangat-sangat tinggi. So bayangkan anak-anak muda lagi dah punya kepala sebab takut dengan hutang-hutang yang berlambak. Perkara ini juga bukan berlaku dekat Malaysia je, malahan dekat luar negara pun ada. Sejarah dah banyak kali membuktikan macam mana sistem riba boleh merosakkan ekonomi sebuah negara. Contohnya, paling mudah, krisis keuangan dunia sebelum ini. Semua tu jadi sebab bank terlalu kejar keuntungan peribadi daripada bunga ataupun faedah yang lebih. Bila sistem ekonomi kita bertandaskan riba, ekonomi itu sebenarnya jadi rapuh sangat, macam buih sabun. Nampak macam besar, tapi bila masa saja boleh pecah. Bila dah pecah, mula harga barang naik mendadak, kasi menambah, akhirnya begitu juga yang makin macam ini. Contohnya berlaku dekat Indonesia. Sekarang 1 USD bersamaan RM18. So kita pun banyak tahu yang bahawa dekat Indonesia banyaklah berlakunya korupsi, yang mana semua dana-dana pun diambil dan apa yang diberi tidak sesuai harapan. So jauhilah diri kita daripada perbuatan macam itu, supaya kita lebih faham kepada orang lain. Persoalannya, kenapa Islam sangat tegas dalam mengharamkan riba? Jom kita tengok dalil yang sahih. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat lain, Allah dan Rasulnya mengisytiharkan perang terhadap orang yang enggan meninggalkan sisa-sisa riba. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa dan membahayakan amalan ini terhadap keharmonian ummah. Sebab itu, kalau kita lihat dari sudut maqasid syariah, pengharaman riba ini sangat bertepatan untuk digunakan dalam mengistifad hukum terhadap
isu ekonomi moden. Salah satu prinsip utama maqasid syariah adalah hifz al-mal, ya, iaitu menjaga harta. Riba diharamkan kerana ia bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Ya, Islam mahu harta itu beredar dalam kalangan semua lapisan masyarakat melalui aktiviti perniagaan sihat, bukannya bertumpu dan membiak secara tidak adil di tangan pemberi pinjaman sahaja tanpa melakukan sebarang usaha atau menanggung risiko. Kesimpulannya, isu riba terbukti membawa ataupun memberi kesan yang buruk dan efek negatif terhadap masyarakat dan ekonomi dalam sesuatu negara iaitu Malaysia. Ini membuatkan negara akan tidak terkawal dalam ekonomi. Riba tidak boleh diselesaikan dalam sehari atau 2 hari. Justru mengambil masa yang sangat lama. Itu kenapa kita haruslah menangani isu riba secepat mungkin untuk membuatkan kita hidup sejahtera, dan negara tersebut akan sentiasa maju kerana tiada ketidakamanah atau ketidakjujuran dalam kalangan individu. Jadi apa jalan keluar untuk kita sebagai negara Islam yang berprogresif? Malaysia mempunyai pelbagai alternatif untuk kita yang sangat kukuh. Kami boleh memberikan beberapa cadangan dan situasi untuk menangani isu tersebut. Baiklah, yang pertama, Malaysia perlu memperkukuhkan perbankan Islam, terutama dalam konsep ontologi seperti mudharabah dan musyarakah. Baiklah, yang kedua, institusi kewangan boleh memperbanyakkan peluang kebajikan seperti pinjaman Al-Qadir Hasan, iaitu pinjaman tanpa faedah kepada golongan asnaf dan mikro. Ini boleh membuatkan mereka tidak membuat pinjaman kepada syarikat yang konvensional seperti bank ataupun kad kredit yang mempunyai unsur riba. Okay guys, sebagai penutup, untuk mengelakkan riba sebenarnya bermula daripada diri kita sendiri. Kita juga perlu belajar untuk mengurus kewangan dengan bijak, mengelakkan sikap berbelanja melebihi kemampuan dan memilih alternatif kewangan yang patut syariah apabila ada pilihan. Dengan kesedaran dan tindakan yang betul, kita bukan sahaja dapat melindungi diri daripada kesan riba, malah dapat juga menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Baiklah, sebelum kami mengakhiri pembentangan ini, kami ingin mengingatkan diri kami dan diri kamu semua yang menonton bahawa setiap ujian hidup termasuk kesempitan kewangan dan beban hutang. Ya, pasti mempunyai jalan keluarnya. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruskan berusaha, berdoa, bertawakal. Kerana Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang sabar dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Semoga kita semua diberikan rezeki yang halal, keberkatan dalam kehidupan, dan dipermudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Ingat teman-teman, miskin bukanlah pengakhiran hidup dan hutang bukanlah penamat sebuah harapan. Selagi kita masih berusaha, berdoa dan meletakkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ada ruang untuk perubahan yang lebih baik. Jadi jangan putus asa kerana pertolongan Allah itu lebih dekat daripada kita sangka. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.